Buka puasa mungkin dalam pukul 8 ataupun pukul 9 macam tu lah. Lepas tu waktu terawih tu, dia sekejap lepas tu tak lama lagi nak sahur dah kan. Kadang-kadang tu kita tak boleh nak tidur sangat sebab takut terlepas pula waktu tu. Dia sebabnya mula-mula sampai island tu kita tak pernah pergi luar negara masa tu. Jadi memang agak excited lah juga. Saya berada di island selama 8 tahun. Jadi saya mengalami puasa tu melalui beberapa musim. Jadi itulah first yang kita mungkin akan expect dia punya perbezaan tu dari segi perbezaan musim. Kemudian ada juga kalau misalnya kita waktu puasa tu masa sama, jadi puasa tu memang lama lah, panjang. Dan kalau puasa masa winter, dia sekejap saja lah buka. Pukul 4 ke pukul 5 kadang-kadang dah buka puasa. Jadi dia bergantung pada musim tu, bila mana bulan Ramadan tu jatuh. Kemudian perbezaan lain tu adalah komuniti setempat, sama ada yang Muslim ataupun yang non-Muslim. Kalau dari yang Muslim punya, saya di island, saya sekolah di Royal College of Surgeons. Jadi dia ada ramai international students. Dan saya kalau biasanya sembahyang tarawih tu dekat sama ada Clonskeagh Mosque ataupun Dublin Mosque lah. Jadi kita berpeluang untuk sembahyang sekali dengan masyarakat Islam dari seluruh dunia. Jadi kadang-kadang tu kita rasa macam berbeza sikitlah cara mereka solat, cara dia angkat tasyahud tu, dia goyang-goyangkan dia punya jari. Kadang-kadang tu mereka akan suruh rapatkan saf tu, kaki tu dilebarkan, kaki bertemu kaki, bahu bertemu bahu. Lainlah dengan suasana dekat Malaysia yang kita biasa. Jadi kita kena berlapang dada dan memahami culture daripada pelbagai aspek jugalah. Kalau waktu sama tu, mungkin subuh tu dia akan start pukul 5 lepas ataupun pukul 4, kemudian dia akan stretch. Buka puasa mungkin dalam pukul 8 ataupun pukul 9 macam tu lah kalau comparatively. Jadi waktu terawih tu, dia sekejap lepas tu tak lama lagi nak sahur dah kan. Kadang-kadang tu kita tak boleh nak tidur sangat sebab takut terlepas pula waktu tu. Jadi dia bergantunglah, especially kalau misalnya student, kadang-kadang kita travel jauh sikit nak pergi ke masjid yang selesa kan. Jadi travelling time tu ambil kira juga, jadi sampai rumah tu agak lewat kan. Jadi tapi dia ada satu pengalaman yang berharga lah, alhamdulillah. Jadi first saya rasa kita cuba familiarkan diri kita dengan komuniti Muslim yang ada. Jadi kalau misalnya first kita carilah Islamic Center dekat tempat kita berada tu jauh mana, kalau kita tak ada kereta, public transport mana nak pergi dan waktu timing dia, supaya kita sempatlah nak buka puasa dekat situ dengan kita nak plan solat tarawih kita nak balik nanti macam mana. Kemudian carilah kawan-kawan yang nakkan pengalaman tu bersama dengan kita bila kita cari Islamic Center tu lah untuk kita merasa solat tarawih, sebab tak semua bandar ada Islamic Center. Jadi mungkin dia orang kena travel jauh sikit, mungkin perjalanan dalam 1 jam lebih kan untuk sampai Islamic Center tu. So biasa weekend lah biasa kita buat pergi ke Islamic Centers tu.